Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Syaisa dari Tarikat Tasnim Al-Usta akan menyampaikan hadis dan doa. Okey, baik. Adik Khalid, sila baca hadis yang pertama. Hadis yang pertama, niat. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat. Okey, sila baca hadis yang kedua. Hadis yang kedua, solat tiang agama, Rasul amri Islam wa amuduhu solat. Ucap uzan adalah Islam dan tianya adalah solat. Okey, seterusnya sila baca doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakarana azza wa ma kunna lahu mu'ini wa inna rabbina lamunqalimun. Yang terakhir sila baca doa dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fi akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian, terima kasih.